kita tengoklah nama-nama jalan kita sendiri pun lebih banyak nama penjajah lebih banyak daripada nama penjajah berbanding nama ulama. Di mana jalan di sini yang mengambil jalan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Tidak ada saya merasakan. Tapi jalan Geni ada. Sedangkan kita tahu Geni tu bagaimana terlibatnya pembentukan Israel. Begitu tuah tokoh Tok Henry Geni pada saya tokoh yang jahat lah pada saya kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairul dalam Soal Bicara Gabungan Nasionalis. Okey, Doktor. Sekarang saya akan beritahu Doktor beberapa soalan lah. Berdasarkan, sebenarnya saya melihat pada buku ni. Contohnya soalan berdasarkan buku ni, iaitu Miftahul Malayu. Kalau tuan-tuan boleh tengok lah terhadap buku ni. Apa yang saya fahami, Miftahul Malayu ni, Miftahul ni bermaksud kunci kan. Kunci. Tetapi apa yang saya baca secara ringkasan, dia menerangkan tentang pelbagai, tentang sejarah dan juga orang Melayu. Tapi yang menarik kat sini, yang saya baca ialah, saya sangat tertarik terhadap peranan-peranan ulama dalam buku ni. Okey, Doktor boleh terangkan lah terhadap kandungan buku ni secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Miftahul Malayu ni, ataupun kita panggil sebagai kunci Melayu ni, saya tulis itu pertamanya bila melihat ada kelompongan pada ilmu sejarah yang diajarkan di silibus dalam negara ni lah, terutamanya tentang sejarah kedatangan Islam di alam Melayu, dan juga kemudiannya peranan ulama, kemudiannya bagaimana Islam ni membentuk tamadun di alam Melayu, terutama di negara kita pada hari inilah. Dengan sebab itu saya mula-mula tulis buku ni, tuan, dengan menyasarkan bahawa supaya dia jadi silibus di madrasah-madrasah asalnya, di madrasah-madrasah ataupun di sekolah-sekolah agama lah, supaya untuk mengisikan kelompongan itulah. Dan sebab itulah saya tulis buku ni. Sebab apa saya namakan Miftahul Malayu? Dia yang pertamanya saya melihat apabila ada beberapa ulama alam Melayu, mereka menulis sejarah tempatan. Contoh macam Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dia tulis buku sejarah, dia namakan sebagai Bustanus Salatin. Mereka ni selalunya mengambil nama Arab lah. Kemudiannya contoh macam Raja Ali Haji menulis buku sejarah tempatan, dinamakan sebagai Tuhfat An-Nafis. Jadi saya pun bila menulis buku ni, saya pilihlah nama Arab. Jadi Miftahul Malayu, kunci Melayu. Sebab apa saya namakan kunci Melayu? Sebab kunci bagi bangsa ini adalah sejarahnya. Sebab kalau dia tahu sejarahnya, maka dia pegang kuncinya. Kalau dia hilang pengetahuan tentang sejarahnya, maka dia hilang kuncinya. Dengan sejarah ni, dengan pengetahuan sejarah ni, dia ada kunci untuk membentuk jati diri dia. Dia ada kunci untuk mengukuhkan rasa syukur terhadap keislaman yang sampai pada dia melalui usaha-usaha pendakwa Islam itu. Dan dia ada kunci untuk bagaimana menentang penjajahan. Penjajahan ni bukan sekadar daripada segi secara fizikal. Dia boleh jadi penjajahan daripada segi pemikiran, fikrah dan sebagainya. Yang kalau dia ada kunci ini, maka dia ada benteng. Dia ada benteng untuk dia tahu bagaimana nenek moyang dia dulu, dengan adanya bila mana Islam sampai, terbentuknya tabligh Islam di sini, dengan Islam itu dia boleh menyekat apa bentuk penjajahan, sama ada dari segi fizikal. Bila fizikal sampai, mereka jihad lah. Dan bila sampai daripada segi pemikiran, mereka pun melawan dengan pemikiran Islam. Contoh macam kalau kata jihad, kita bagi contoh ya di Kelantan. Kalau kata jihad, ini orang yang hidup sama zaman. Apabila ada penjajahan dengan fizikal, orang seperti Tok Janggut turun. Mereka melawan dengan senjata dan sebagainya.
apabila ada penjajahan sampai dari segi pendidikan, pemikiran, maka lahirlah orang seperti Tok Kenali. Inggeris buat sekolah, dia pun buat sekolah juga. Inggeris buat sistem pendidikan, dia pun buat sistem pendidikan juga. Dia nak buktikan bahawa sistem pendidikan dia lebih baik daripada Inggerisnya. Kita tengok dalam buku, majalah-majalah tu, Inggeris buat majalah, dia buat majalah juga. Dalam majalah yang Tok Kenali buat tu, Tok Kenali sendiri sebut, orang Melayu ini tak boleh duduk lebih rendah daripada penjajah. Dia kena duduk sekurang-kurangnya sama tinggi dengan penjajah, tapi yang lebih baik dia kena tinggi lagi daripada penjajah. Itu Tok Kenali ada tulis tu. Itu yang penting. Sebab apa? Tok Kenali dia mengaji. Tok Kenali ni anak murid Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni adalah orang yang menulis tentang sejarah Melayu. Saya dah tulis dalam buku Mistahul Melayu saya. Bagaimana Syekh Ahmad sendiri dia mendatangkan kebimbangan dalam diri dia. Kenapa dia kata antara kelemahan bangsa Melayu ni adalah dia mengetepikan, meremehkan sejarah bangsanya sendiri. Termasuk ilmuwan, termasuk para ulama. Tok Kenali, Syekh Ahmad itu berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Kalau ulama, dia sebut ulama ni, apatah lagi orang golongan lain. Kalau ulama India, dia sangat khulasah daripada penulisan Syekh Ahmad tu. Kalau ulama India, dia sangat berat kepada, dia akan ambil cakna kepada sejarah India tu. Kalau ulama Afrika, dia akan ambil cakna tentang sejarah Afrika. Begitu juga dengan Cina, ulama Cina, ulama India dan sebagainya. Arab lebih lagi lah. Tetapi dia kata Melayu ni, walaupun di kalangan ulama sendiri, ulama-ulama Melayu ni mereka faham ataupun tahu tentang sejarah Arab. Sirah Nabi memang sejarah bangsa Arab, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, mereka tahu. Tapi mereka tak tahu tentang sejarah bangsanya. Dia tak tahu tentang wujudnya. Ada yang ada di kalangan agamawan zaman dulu yang berfikir bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni adalah mitos. Tak pernah wujud sebagainya. Sampai ada tahap macam itu. Sebab apa? Sekurangnya di kalangan orang Melayu zaman tu, bukan kata golongan ulama saja, golongan cerdik pandai, dalam apa-apa bidang, mereka sangat meremehkan sejarah tempatan. Itu dia kelemahan berbanding dengan bangsa lain. Atas sebab itulah saya, antara juga sebab saya menulis buku ni adalah bila baca tulisan Syekh Ahmad itu. Bila masa dalam buku saya ni, Syekh Ahmad menulis kelemahan bangsa Melayu tu. Boleh sekali saya buka ni, saya tunjukkan dia punya petikan mana. Tengok ya. Page berapa tu? Awal-awal. Dalam bab mukadimah kepentingan mempelajari sejarah bangsa dan tanah air. Kita tengok ya. Saya ambil Syekh Ahmad punya ni. Saya ambil Syekh Ahmad punya part ni. Pada muka surat yang mula-mula sekali, saya masukkan Syekh Ahmad punya penulisan. Syekh Ahmad dalam kitab dia Hadikatul Azhar Rayahin ni, dia sebut tiada manusia dan tiada mempunyai akal mereka yang tiada mengingatkan ilmu sejarah di dalam dadanya. Ini Syekh Ahmad ni. Tengok ya apa dia sebutnya. Bagaimana bangsa Melayu, Syekh Ahmad sebut dia mengabaikan sejarah tempatan. Dalam buku ni saya ada sebut bagaimana Syekh Ahmad merasakan kecewa dengan bangsa Melayu bila mana dia mengabaikan sejarah tempatan ya. Ada kelemahan. Jap. Ada dalam buku ni, saya kena semak balik. Petikan bagaimana Syekh Ahmad bagi tahu. Okey, di sini. Ini ya. Ini Syekh Ahmad tulis. Antara kelemahan bangsa Melayu berbanding dengan bangsa lain di dunia inilah apabila dia mengabaikan sejarah bangsa ni. Syekh Ahmad tulis ni.
Dan ada pun ahli, maknanya golongan cerdik pandai. Tanah Melayu, kita maka tiadalah mempeduli mereka itu dengan sya'an tawarikh. Sya'an tawarikh maknanya ilmu sejarah lah. Hingga jahiliah mereka itu akan ehwal segala masa yang telah lalu atas negeri mereka itu, daripada masa yang hampir. Bahkan tiada mengetahui mereka itu akan nama-nama segala nenek moyang mereka itu, padahal belum lalu beberapa lapis yang sedikit. Dan adalah tiap-tiap bangsa lain istimewa bermakna khususnya Arab dan Parsi dan ahli Eropah yang dahulu-dahulu dan yang kemudian sangat amati mereka itu dengan pekerjaan ilmu tarikh hingga dapat mengetahui mereka itu akan ehwal yang dahulu-dahulu dengan masa beberapa ribu tahun. Ada Syekh Ahmad sini tulis. Ahli Melayu, maknanya ahli dia termasuk ulama lah. Mereka mengabaikan sejarah tempatan. Beza dia kata dengan Arab, dengan Parsi, dengan orang Eropah. Malah Eropah yang bukan Islam sendiri, mereka sangat menitik beratkan sejarah bangsa. Ini Syekh Ahmad tulis. Saya bila baca petikan Syekh Ahmad itulah menaik motivasi saya untuk menulis sejarah tentang bangsa Melayu ni, terutama sejarah Islam. Maka lahirlah buku Miftahul Melayu ni. Okey, doktor. Apa yang saya tahu tentang buku ni, doktor pernah tulis. Buku ni, dia tentang kedatangan Islam ni. Kadang-kadang dia menyebut kedatangan Islam ni sebelum pada abad ke-13. Tetapi kalau kita baca tentang buku teks kita baca kat sekolah, dia menyebut bahawa kedatangan Islam ni pada abad yang 13. Tetapi banyak sarjana yang macam doktor sendiri tulis, dia kedatangan Islam ni sebelum lagi pada abad ke-13. So, macam mana benda tu boleh berlaku? Okey. Kalau kita tengoklah buku teks ataupun sejarah yang biasa tulis umum, seolah-olah Islam ini sampai ketika para Mesyuara masuk Islam. Itu kalau kita tengok lebih kurang abad ke-14 itu. Hujung abad ke-14, lewat sangat. Malah ada yang macam tuan sebut lah tu tadi, abad ke-13. Ini sangat mustahil, sangat tidak masuk akal. Pertamanya, bangsa Melayu ni adalah bangsa pelayar. Bila sebut bangsa pelayar jarak jauh. Apabila sebut bangsa pelayar ni, dia telah berhubung dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Arab ni dah beribu tahun dulu. Maknanya dia hubungan kontak dia dengan dunia luar ni telah lama. Tidak, masakan orang-orang Melayu yang disebut daripada Kalimantan, mereka telah sampai di Madagaskar sehingga menjadi nenek moyang suku Merina di Madagaskar pada hari ini. Maknanya dia boleh belayar daripada Borneo ke Madagaskar ini sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa. Dikatakan 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Ada sumber menyatakan bahawa abad ketiga Masihi, orang ada penulis barat sebut, abad ketiga Masihi, adanya perkampungan orang Melayu, pedagang-pedagang Melayu di Yaman. Maknanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang Melayu telah sampai ke Yaman. Dan orang Yaman dia telah sampai ke alam Melayu. Kalau kita tengok, dia suku-suku laut ni, suku-suku pedagang laut. Mereka ni duduk di pesisir pantai di laut daripada Mesir lagi sampai ke dan Timur Afrika, Kilwa dan sebagainya. Kemudian di Yaman, di Aden ini, kemudian Oman, Basrah, di India ni, pesisir India ni, Gujarat, kemudian di Calicut, kemudian sampai ke alam Melayu. Ini dah hubungan mereka yang sangat lama. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad lagi, mereka ni telah berhubung. Bangsa-bangsa pedagang laut ini. Mereka ni kebiasaannya membawa barang dagangan daripada China ke Arab, juga sampai ke Rom, dan juga selain daripada barang dagangan yang lain-lain, terutamanya rempah lah. Dan kemudiannya bila mula-mula bangsa Melayu ni tersentuh dengan Islam, kalau ikut pekajian saya, bila orang Yaman dan orang Melayu ni terutama pedagang-pedagang laut ni, mereka dah berhubung lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad lagi, dah berulang alik lah, zaman berzaman. Maknanya orang Yaman dah biasa ke alam Melayu, orang alam Melayu dah biasa ke Yaman. Maka Islam telah sampai ke alam Melayu, adalah seawal bangsa-bangsa pedagang laut Islam di bangsa-bangsa pedagang laut di Yaman ini dapat Islam.
Bila bangsa-bangsa pedagang laut di Yaman ni dapat Islam? Mereka dapat Islam pada zaman Nabi Muhammad lagi. Ketika Nabi Muhammad menghantar beberapa orang sahabat, antaranya adalah Muaz bin Jabal yang pertama, kemudian Sayyidina Ali, hantar ke Yaman, kemudian berpusat di sebuah tempat bernama Taiz. Kalau kita tengok di Taiz itu daripada Taiz ini dakwah Islam tersebar ke tempat-tempat lain, terutama ke pesisir laut di Aden, pelabuhan utama di Yaman pada ketika itu. Dan di sinilah mulanya pedagang-pedagang Islam, mulanya pedagang-pedagang laut di Yaman yang mereka biasa ke alam Melayu ni dapat Islam daripada para sahabat Muaz bin Jabal ketika Nabi masih hidup lagi. Maka pedagang-pedagang laut ni apabila mereka dapat Islam, mereka dah biasa berdagang ni, dengan dapat Islam ni agama dakwah. Bila terutama zaman Nabi lah, bila mereka dapat seruan Islam, perkara pertama yang digalakkan adalah kena sebarkan Islam itu. Maka dengan itu mereka pasti akan sebarkan Islam tu. Maka pedagang-pedagang Yaman ini apabila dapat Islam, mereka pula pun membawa Islam ini ke alam Melayu. Inilah seawal-awalnya orang Melayu dapat tahu tentang Islam melalui pedagang-pedagang Yaman, yang pedagang-pedagang laut yang di Yaman, yang mereka dapat Islam pada zaman Nabi. Walaupun mereka kemungkinannya tidak jumpa dengan Nabi, mereka jumpa dengan sahabat, tetapi mereka dapat Islam zaman Nabi. Maknanya mereka ni digolongkan sebagai golongan tabi'in lah, sebab dia tak jumpa dengan Nabi. Kalau orang kata sahabat sampai ke alam Melayu, tu saya tak berani nak jamin lah. Saya tak dapat sumber. Apabila tidak ada sumber ni, saya tak berani nak cakap lah. Tapi kalau pedagang laut Yaman ni sangat jelas. Mereka dapat Islam daripada sejak zaman Nabi, dan mereka bila dapat Islam, mereka sebarkan ke alam Melayu. Kemudiannya itulah sebabnya ada sumber sejarah dalam mitologi Melayu ni, saya ada sebut bahawa dua Maharaja Sriwijaya, yang pertamanya namanya Indrawarman. Indrawarman ni dihidup sezaman dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia telah mengutuskan surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudiannya cucu cicit dia bernama Lokitawarman. Lokitawarman ni sezaman dengan Umar Abdul Aziz. Dia pun menulis surat kepada Umar Abdul Aziz. Maknanya dia malah dalam surat Lokitawarman tu, dia menyebut bahawa wahai Raja Arab, sebut dalam buku Mustahil Melayu ni ada, hantarkan aku seorang pendakwah Islam, pengajar Islam, agar aku dapat mengenal Islam. Dia tak sebut dia nak masuk Islam, tapi dia minta dia utuskan seorang pendakwah Islam. Tu zaman Lokitawarman yang sezaman dengan Khalifah Umar Abdul Aziz. Lebih kurang dalam abad ke-8 Masihi, abad ke-8 atau abad ke-7 lah, zaman itu. Tapi Muawiyah tu jelas sekali abad ke-7 lah. Itu sebab dalam pencatatan Cina disebut bahawa duta-duta Sriwijaya yang diutuskan ke China kebanyakannya adalah orang-orang Islam, orang-orang Arab. Dalam buku Mustahil Melayu ni pun saya ada sebut. Maknanya zaman itu, walaupun pemerintah Sriwijaya masih pegang dengan agama Buddha ya, tetapi kelihatan seperti rakyat-rakyatnya, terutama kalau pedagang yang biasa berhubung dengan orang-orang Arab ni, mereka telah lama memeluk Islam. Maknanya kalau Islam sampai 13 ni sangat tak masuk akal. Sedangkan Islam dah sampai Cina zaman sahabat lagi. Ada disebut bahawa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas telah sampai ke Cina, dan saya dah pergi ke Cina beberapa makam sahabat, saya dah pergi. Ada yang di Guangzhou, ada sebut itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang sebut itu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya di Madinah, itu Sa'ad bin Lubaid. Itu perbezaan pandangan lah. Kemudiannya ada juga makam sahabat Nabi di Quanzhou. Quanzhou ni dekat di sebuah tempat di pesisir kawasan timur lah.
dekat Xiamen tu ada naik ke atas sikit ada Quanzhou, tu pun ada makam sahabat Nabi juga, ada masjid. Maknanya kalau sahabat Nabi, dakwah Islam zaman sahabat Nabi dah boleh sampai sejauh itu. Quanzhou ni seberang laut je, lebih kurang seberang laut je dengan Taiwan. Kan? Takkanlah alam Melayu ni lambat sangat. Kalau Amerika, benua Amerika tu kita faham lah, lambat sampai Islam. Ini bahagian timur yang kita ni tak jauh daripada China. Kalau China pun boleh sampai zaman Nabi, takkan kita sampai ni lewat sangat, tak masuk akal. Sedangkan kita ni laluan pedagang laut yang penting. Selat Melaka ni laluannya pedagang penting, bukan sekadar zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad. Macam yang ada dalam Miftah Melayu ni pun saya ada tulis, ada sumber yang menyebut bahawa adanya perkampungan orang Melayu abad ketiga Masih, maknanya lebih kurang dalam 200 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Muhammad. 300 tahun lebih orang Melayu telah berlayar sampai ke Yaman. Orang Yaman kemudiannya berlayar ke alam Melayu. Takkan Islam sampai abad ketiga Masih itu sangat tak masuk akal. Sangat tak masuk akal. Jadi kalau saya jelas sekali, Islam sampai ke alam Melayu seawal pedagang laut Yaman masuk Islam. Bila pedagang laut Yaman masuk Islam? Mereka masuk Islam ketika zaman Nabi Muhammad masih hidup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itu yang soalan kedua. Saya tengok memang banyak penerangan yang sangat-sangat menarik untuk diri saya tentang buku Miftahul Melayu. Okey, kita akan masuk yang soalan yang ketiga. Kalau kita tengok pada buku ni, selain pada doktor sendiri, banyak saja yang saya dengar bahawa kita punya sejarah banyak tidak diaplikasikan dalam sistem pendidikan lah. And then ada fakta-fakta yang tidak ditambah-tambah, ada fakta-fakta yang bercanggah juga daripada sistem pendidikan. So soalan saya, adakah sistem pendidikan hari ini gagal memperkenalkan generasi muda kepada sejarah yang sebenarnya tamadun Melayu Islam? Kelihatannya macam itu. Kalau saya secara peribadi kelihatan macam itu. Terutama kita tak masukkan peranan ulama sangat terpinggir dalam sejarah arus perdana. Siapa kita dalam kita yang tahun 70-an, 60-an, 60-an, 70-an, 80-an, baru-baru ni je lah yang baru naik. Mereka kebanyakan tak kenal nama Syekh Samad Falim Bani. Sedangkan dia ni pahlawan utama dalam perang Kedah Siam. Dia terlibat dengan tanah air ni dalam negeri Kedah, masuk dalam Malaysia ni. Tapi nama dia terpinggir. Nama dia sebagai pahlawan, pahlawan sangat terpinggir. Dan kalau ada nama pun masuk dalam buku teks sebagainya, Tok Janggut, Bapa Ulama Abdul Rahman Limbung, tak diterangkan secara terperinci. Apa hubungan dia dengan Syekh Ahmad, bagaimana Syekh Ahmad pula hubungan dengan Osmaniyah. Yang ini tidak diterangkan. Kalau saya tengah menulis buku ensiklopedia lah, saya buat ensiklopedia hubungan alam Melayu dan Osmaniyah. Yang itu saya masukkan, tengah buat sekarang ni projeknya. Masih memerlukan dana lah untuk ini. Yang banyak sangat sejarah-sejarah yang sepatutnya jadi sejarah arus perdana tapi dia dikesampingkan. Terkesamping. Saya tak naklah tuduh dikesampingkan. Dikesampingkan macam sengaja. Kita buat terkesamping. Tidak sengaja. Banyak yang penting, terutama tentang ulama. Banyak hari ni arus perdana arus perdana nama seperti Syekh Abdullah Fahim juga terpinggir. Apa peranan dia dalam kemerdekaan? Adakah dia arus perdana kan? Bagaimana hubungan dia dengan Syekh Ahmad juga tidak diwar-warkan. Kemudiannya bagaimana dia membentuk parti-parti politik, peranan dia dalam pembentukan parti-parti politik hari ini. Syekh Abdul Fahim ni sangat signifikan peranan dia. Kemudiannya Tok Kenali, bagaimana dia bangunkan sistem persekolahan dengan silibus-silibusnya. Dari segi ini semua tidak harus perdanakan. Kalau kita tengok ulama ni sangat peranannya sangat penting, tapi dikesampingkan. Yang itu yang agak menyedihkan lah. Bahkan sejarah-sejarah tentang
penjajahan yang lebih lagi. Kita tengoklah nama-nama jalan kita sendiri pun lebih banyak nama penjajah lebih banyak daripada nama penjajah daripada nama ulama. Di mana jalan di sini yang mengambil jalan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Tidak ada saya merasakan. Tapi jalan Geni ada. Sedangkan kita tahu Geni tu bagaimana terlibat dalam pembentukan Israel. Begitu tua tokoh Tok Henry Geni pada saya tokoh yang jahat lah pada saya, sebab dia terlibat dalam pembentukan Israel, memang jahat lah. Tapi nama dia masih disemadikan di sini. Tapi ulama-ulama yang berjuang seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani terkesampingkan. Nama dia kita tak lihat di jalan, di mana-mana, di sekolah dan sebagainya, tidak ada. Itu dia secara ringkasnya lah. Okey. Sangat menarik, dan saya juga melihat banyak peran-peran ulama sebenarnya memberi kesan kepada masyarakat, terutama dalam buku ni. Dalam buku ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat dalam buku ni, banyak tentang peranan-peranan ulama. Dan saya melihat ulama ni, kalau kita fikirkan, kalau masyarakat sekarang fikir, selalu dia meletakkan ulama ni hanya seorang agamawan. Tapi sebenarnya kalau kita membaca buku-buku tentang ulama, ulama bukan sahaja seorang agamawan, dia juga seorang yang pahlawan, dia ahli politik. Dan dia adalah seorang yang dikatakan ahli fizik, ahli kimia tentang diri mereka. Kalau kita tengok kepentingan dia orang ni bukan agama semata-mata. Dan soalan seterusnya ialah, dalam sejarah Melayu, ulama memainkan peranan yang besar dalam masyarakat. Mengapa peranan ulama ni kurang ditekankan dalam naratif sejarah moden? Yang itulah saya merasakan bahawa menyebabkan ulama kita tersamping dalam arus perdana moden ni adalah kerana kita punya pemikiran kesan daripada penjajahan tu agak kuat, yang kita susah nak melepaskan itu kesan dia. Saya pernah menulis beberapa kali juga bentangkan bahawa kesan penjajahan ni dia terutama penjajahan Inggeris ni dia agak kuat. Kita tengok minta maaf lah saya cakap kalau kita nak tahu gambaran bagaimana kehidupan orang-orang Melayu tahun 50-an, 60-an, 70-an, kita boleh tengok daripada filem P. Ramlee tu. P. Ramlee tu kita boleh dapat gambaran. Ini adalah kesan penjajahan Inggeris. Sedangkan sebelum itu orang Melayu tak macam itu. Sebagai contoh, saya ambil dua saja. Bagaimana beratnya orang wanita menutup aurat, berhijab, dan juga tidak minum arak. Dari segi arak dan juga hijab. Okey, sebelum kedatangan Inggeris, arak ni jelas ada dalam hukum-hukum Hukum Melaka ada. Dan memang orang tak minum arak lah. Orang tak minum arak. Pelik sekali lah kalau orang Melayu minum arak zaman dulu. Zaman sebelum penjajahan Inggeris. Dan orang Melayu dulu, sistem pendidikannya memang di madrasah lah. Wanita, lelaki ke perempuan ke. Dan kalau perempuan ni memang dia akan menutup aurat lah. Dah guru dia ulama, takkan dia tak menutup aurat. Memang dia bertudung dan sebagainya. Tapi kesan penjajahan ni pelan-pelan, terutama dalam awal abad ke-20 ni sangat kuat ni. Dia terapkan, dibuat sekolah Inggeris, dibuat masukkan sistem pendidikan Inggeris, ada sekolah khusus Inggeris untuk bangsawan Melayu, sekolah Inggeris dipandang tinggi. Kita tengok Inggeris, dia kalau cuba perhatikan, mahkamah dan sekolah dia akan buat bangunan yang cantik-cantik, yang hebat-hebat, sampai sekarang kita boleh pakai lagi. Tapi bangunan-bangunan lain, pejabat pos, stesen kereta api, adalah beberapa tapi kebanyakannya hospital. Kita tengok sekarang hospital zaman Inggeris yang mana ada lagi? Kebanyakan tidak ada. Dia buat hospital tu pun memang untuk pegawai dia lah. Itu pun dia tak buat sebagaimana sekolah dan juga mahkamah. Tapi kalau mahkamah dan sekolah, dia buat cantik-cantik. Sampai sekarang kita boleh pakai lagi. Victoria, kan, sekarang sekolah St. Michael kalau di Ipoh, Anderson, kalau di sini banyaklah kita boleh tengok kan. Konvent Bukit Nenas dan sebagainya, sampai sekarang kita pakai lagi. Dia buat sekolah cantik-cantik. Dia nak tunjukkan bahawa sistem pendidikan Inggeris ni memang high class lah. Kemudiannya mahkamah, dia pegang pendidikan, pegang undang-undang, sampingkan undang-undang Islam,
naikkan kesampingkan undang-undang Islam, sampingkan pendidikan Islam, habislah. Dua tu dua ni sudah memadai lah. Apabila dikesampingkan dua-dua ni, digantikan peranan pendidikan Islam dengan pendidikan Inggeris, undang-undang Islam dengan undang-undang Inggeris, maka pemikiran kita lebih cenderung kepada Inggeris. Maka itulah yang melahirkan, yang kita boleh lihat bagaimana orang Melayu kebanyakannya tahun 50-an, 60-an, perempuan-perempuan kebanyakan dah tak bertudung. Kalau kita tengok, saya pernah ada gambar, saya ingat saya lihat di Arkib Negara, gambar Fakulti Pengajian Islam yang pertama dalam sebuah universiti tempatan di Malaysia lah, saya tak nak sebut mana. Memang tak ada yang pakai tudung, termasuk pensyarah. Pelajar-pelajarnya tak pakai tudung semua. Itu pengajian Islam tu. Tapi alhamdulillah 80-an mulalah naik gerakan-gerakan Islam. Alhamdulillah dakwah Islam naik, orang mula pakai tudung, orang mula tinggalkan arak. 50-an, 60-an, 70-an ni kalau judi dengan arak ni memang biasa bagi orang Melayu. Tidak pelik. Malah iklan-iklan arak masuk dalam surat khabar utusan Melayu dan sebagainya, dipromot arak hari raya, minumlah Guinness Stout. Sepenuh hari raya minumlah Guinness Stout. Ada iklan dia. Memang dah biasa, memang dah rosak orang Melayu pada zaman itu, kesan daripada penjajahan. Apa kita nak harapkan mereka boleh nak menitik beratkan sejarah Islam dalam keadaan masyarakat pada zaman itu, apabila kehidupan pun lebih berat kepada Inggeris. Zaman itu, siapa yang dihantar sekolah Inggeris akan dipandang tinggi. Siapa yang dihantar belajar ke UK dapat beasiswa. Siapa yang nak mengaji ke Mekah, ke Mesir, ke Mekah, mereka merayu-rayu meminta dana. Saya selalu juga pergi Arkib Negara, tengok surat khabar tahun 50-an. Allah sedihnya. Kita akan tengok pelajar-pelajar yang nak ke Mekah, nak belajar ilmu agama, ke Mesir atau ke Mekah, merayu-rayu, buat iklan kecil mencari sumbangan. Dana sumbangan untuk biaya ke Mekah belajar. Sampai tahap macam itu. Dan tidak dibanggakan. Kebanyakan orang tidak bangga kalau tahu ada orang yang balik daripada Mekah, balik daripada Mesir. Zaman itu orang tak dibanggakan. Tak boleh jadi ustaz, nak makan apa, apa semua kan. Tapi kalau balik daripada UK, jadi magistrate, jadi sebagainya, dipandang tinggi. Yang ini menyebabkan orang teruja-uja untuk masuk ke sekolah Inggeris. Bila masuk ke sekolah Inggeris, dengan automatik pemikiran memang mengikut pemikiran Inggeris lah, daripada sistem pendidikan. Dan apa nak diharapkan mereka, orang-orang pada era ini, golongan-golongan yang menentukan dasar-dasar negara ni untuk mengambil berat sejarah-sejarah yang berkaitan dengan ulama? Pastilah tidak. Sedangkan asas pemikiran mereka adalah dengan sistem pendidikan Inggeris. Saya pasti tidak diambil beratkan. Maka tokoh-tokoh mereka ini akan menganggap tokoh-tokoh Inggeris sebagai hero, sebagai wira. Ada pun ulama mungkin tidak kenal, tidak dikenali. Sebab apa? Sistem pendidikan telah dirosakkan. Yang ini walaupun setelah merdeka, walaupun Inggeris telah pergi, kita tengok 60-an, 70-an. Ini kalau siapa yang hidup zaman tu, dia pasti akan akui perkara-perkara ini. Okey, terima kasih kepada doktor sebab untuk Dr. Hasanuddin Yusof untuk meluangkan masa bersama kami, dalam soal bicara gabungan nasionalis. Gabungan nasionalis. Okey, para penonton, kita ada buku. Ini memang buku hasil daripada doktor sendiri untuk menulis buku ni. Banyak catatan-catatan ulama-ulama Melayu-Melayu Islam dalam ni. Kalau tuan-tuan mahu buku ni, cuba-cuba carilah. Saya pun tanya penerbit dah tak keluar. Dah tak keluar. Dan buku ni sangat ilmiah untuk dibaca, terutama sekali tentang terhadap peranan-peranan ulama. Okey, itu saja untuk kita punya podcast untuk soal bicara nasionalis. Kita jumpa pada hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.